Semua apa perkara hak Tuhan kana ia melakulah ia. Dia kana berlaku maka ia melakukan. Dia tak kana pun melaku, dia tak kana berlaku, dia tidak melakukan. Walaupun loba tengok tu Nabi SAW loba sangat Nabi Abu Talib tu menzuhir Islam, tapi apa boleh buat dia? Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kau hai Muhammad, kau tak boleh beri taufik mereka yang kau kandaki. Tak boleh. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah lah menghidayah, membuka mata hati, boleh kuasa terima dengan mudah akan mereka yang ia kehendaki. Nabi pun tahu lah. Ada hikmat dia tak tahu dah. Kita berlagu tu lah dengan anak cucu kita kan. Apalagi zaman sekarang ni Allah, kita dah mengaji juga lebih kurang. Tuk lebah lah cara kita. Dah itu kan. Ada jadi berselisih dengan anak cucu kan. Orang ni kok ni kita di kok ni kita hadap banyak Allah. Kelik-kelik tengok nak kita kelik habis gamak. Tak itu kan. Tu kena muluh duk puasa budak mak macam-macam lah itu kan. Janganlah kita doa sudah. Kita ingat ni yang Tuhan buat contoh pada nabi-nabi. Kan? Pada ingat Nabi Nuh, anak dia sendiri bukan tak beriman dengan dia seorang, anak 4 orang, seorang kupu dengan ayahnya. Lepas isteri tu 2, kupu suami. Tengok. Kita tengok contoh situ untuk menenangkan hati. Tapi kita tu loba tu gitulah, doa. Dia ada maki semua tak ada. Ketika gerai tu baik hati potok. Ada itu. Itu baik hari dah. Berarti kita istighfar lah silap astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Aku tak ada daya upaya. La haula wa la quwata illa billah. Gitu. Ada pula zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak ni jadi Nasara. Jadi tukar agama lagi, jadi pahamnya Nasara, Kristian. Susah hati paksa anak dia suruh kembali-balik anak tahu sih. Siapa anak dia ke mana dia turut semua suruh mengucap klik tekan anak. Anak tahu sih. Ada agama mengadu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak dia lah ya Rasulullah jadi Nasara, dia ni paksa turut dia kas lagi mu tak kembali gitulah, paksa dia ke tua. Betul jangan paksa. Tu ayat la ikraha fid din. Tidak ada paksa pada agama. Sebab apa tidak paksa? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kerana telah nyata dah hak petunjuk dengan jalan sesat. Hai rakyat belakang dah ni jalan sesat, ni jalan baik. Pas nak pilih mana serah padamu. Asal paksa. Dia apa kelik dia, mula dah turut anak. Apa kita? Kalau pasal anak kita tak kelik, letih kita tua dah. Gimana dak ni? Malah sok lagi jauh pula palah turut kita. Orang muda. Zaman dulu boleh kira lah dia jalan kaki. Ini pun tengah mutu kereta perak kita nak turut ke mana? Allah begamak. Itulah doa sudah. Ingat tak Allah Ta'ala ada hikmat. Tak pula boleh jadi di hari ni rupa ni Tuhan balik pun mudah je. Ya ada orang dah. Kita orang panggil habis. Sutrik ke dia. Juru. Allah seronoknya dah. Tu. Apa kata kerja Allah Ta'ala ni dia maha kuasa. Dia yang mengatur segala-gala. Ya kadang-kadang kita ni dia celah. Kelia. Jangan kelia lah. Tengok ni main la hawla. Banyak kata. Wa ufawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Jadi kalau kita kira tak kena jadi lagu tu. Tu dia. Masya-Allah. Inilah tengok tu Nabi sallallahu alaihi wasallam susah hatinya, cebulek kau dia nak beriman, tapi apa bukan tak beriman saja, menata dia, nak bunuh dia. Kata siapa dia kena pindah pergi ke Madinah ke apa? Dia mau nak bunuh dia. Ikut rumah dia ke mana tu? Payah dia buat apa ke dia? Dia ajak beriman. Apa salah ajak beriman? Sebab kita terlebar, dia ajak dia menyemolak, murid dia mu. Tak apa aku dengan jalan, bocor betul-betul. Buku ke apa? Buku dia mengepek. Habis itulah susah sekali. Sebab tak agama dia beri, jangan kita melampaui, kita sekadar mampu. Sekadar mampu dan kita tak ada salah. Kerana hati kita tak redha, tak sah ke orang lain. Anak cucu kita sendiri jadi tajuk, kita hati tak redha. Tapi apa boleh buat? Itu kan? Tu dia. Kita jadi tok guru lah, jadi tok email lah, tok katib bila, tapi anak dia ke lain masa tu anak hati.
Nah, gitu. Lepas tu boleh jadikan satu ilmu bagi kita. Ni lah tua dulu duk susah dengan kita hukum ni. Dulu bagi kita berjuruh apa hari nak paksa anak. Ani kata mu itu teruk lagi pada anak mu. Jadi tak itu tinggal dulu dalam tak ada. Tu lah paksa anak. Kadang-kadang anak tahu cerita tu. Dia tanya dah kita pun tahu dak ayahmu dulu. Kan ayahmu dulu tu dia pun tahu dak dia. Pas kita juga mengepek ke dia, ayah dulu. Dia test itu. Nak marah pula. Nak marah ayah dulu teruk lagi. Tahu mana orang ayat? Cerah kita tak itu. Sebab tu kena pada-pada lah pada. Gitu. Allah. Dan jangan celah pada anak orang lain jadi siapa, tak ada siapa nak. Kadang-kadang kita kejap sombong pula bila anak kita berjuru. Ya tak? Bila anak kita juru, anak kita jadi boleh orang hebat-hebat. Sombong pula kita. Oh, anakku tak lebih, anakku berjaya. Sudah pula dah. Gigi waktu pula dah. Lebih anakku berjaya pula kau. Aku tak elok. Dia mana elok? Lah, siapa dah eloknya? Nah, di mana? Banyak sekali lah mulut-mulut lagu tu dah. Inilah dalam kita mengaji klik pada sini. Hakikat yang sebenar Allah lah yang tahunya. Cuma kita tanam perasaan hati kita. Apa perkara yang menyalahi syariat, zahirnya kita jangan redha dengan maksiat itu. Tapi kita tak ada upaya untuk nak menarikkan. Tak sah ke kata nak tarik orang lain. Kita dah tahu sebelum tu barang tu haram, barang ni haram. Tapi kita nak patah tak ada juga. Kata lama mana. Kita tahu kata barang tu wajib. Tak buat berdosa. Tahu dah. Tapi nak buat tak boleh lama mana. Kita ingat gitu barang raya deh. Gitu. Habis itu